Nak cari tempat tidur tapi korang datang dengan rombongan ada 100 orang. Yang paling penting korang nak ada yang boleh parking bas kan. Ni ada satu parking dia betul-betul depan bilik. Dekat sini total bilik yang dia ada 12 je. Tapi macam mana boleh muat sampai 100 orang? Yang tu korang kena tengok je lagi. Okey, setiap bilik dia datang dengan queen bed ada 2 macam ni. Dan setiap bilik ada mini fridge, ada iron, ada water heater. Towel pun disediakan. Siap ada TV Android. Bolehlah nak tengok-tengok movie kan. Dan setiap bilik dia ada satu bilik air dekat dalam dia. So non sharing lah. Design dalam dan susunan dia semua sama, tapi standard room dia ada 1 unit, queen bed dia ada 8 unit, king dia ada 2 unit. So setiap bilik dia akan ada 2 bahagian kursi lepak ni. Ada mini fridge, ada iron, ada water heater juga. Dan depan setiap bilik dia ada kursi macam ni, panjang sampai kursi. Yang ni satu lagi bilik, ini sesuai untuk bilik bujang lah. Dia jenis dom, boleh muat 20 orang. Dalam bilik ni pun ada aircon juga dan dia ada 2 bilik air. Dan dalam dom ni juga ada TV, ada fridge dan ada iron, water heater. Kat luar-luar ada ni dah macam garden dah. Macam-macam tempat duduk dan lepak ada. Mongan kan ramai-ramai nak lepak-lepak barbecue, ada juga tempat owner sediakan. Outdoor pantry pun ada, siap ada water dispenser lagi. Yang ni paling unik lah, siap ada kolam lagi. Dan dekat kolam tu juga ada toilet dan ada bilik mandi. Dan ruangan parking berbumbung ni kalau korang nak buat solat jemaah dengan family, owner boleh clearkan lah kereta-kereta tu. Nama homestay ni Bakti Homestay dekat area Bukit Katil nak ke Duyung. Dia betul-betul dekat sebelah roundabout tu. Apa-apa korang roger nombor dekat bawah.